Orang kita ada kalanya confuse ikan ni ikan puyuh dan ikan patung. Hai, saya Acap. Hari ni saya cakap tentang ikan kepar, Malay Comtail, Belotia hasselta. Lokaliti ikan ni boleh ditemui di Asia Tenggara, meliputi lembaga Sungai Mekong, Thailand, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Ikan kepar ni dia terdapat di bawah keluarga Ostronemidae, di bawah genus Belotia. Genus Belotia ni dia ada dua spesies. Pertama, Belotia hasselta yang terdapat di Asia Tenggara, iaitu ikan kepar yang kita kenali. Dan yang kedua adalah Belotia signata yang hanya terdapat di Sri Lanka. Antara ciri korang nak cam ikan kepar ni adalah dasar sirip, anal dan dorsal dia panjang dan berwarna perang. Hujung kedua-dua sirip ni kelihatan tajam dan memanjang apabila ia mengembang. Lagi satu, ikan juvenal dia mempunyai tumpuk hitam pada badan dia. Tumpuk hitam ni terletak pada bahagian hujung bawah dasar sirip dorsal. Tetapi semakin ikan ni dewasa, tumpukan ni dia akan semakin pudar. Sesetengah kes, tumpukan ni tak kelihatan apabila ikan tu sudah dewasa. Habitat ikan ni terletak di paya dan sungai di kawasan tanah gambut. Biasanya ia ditemui berhampiran permukaan air di kawasan tebing sungai atau paya yang mempunyai rumput atau celah akar dan kayu yang tenggelam. Walaupun nampak kecil dan comel, ikan kepar ni ikan pemangsa yang memburu mangsa bersaiz kecil. Mangsanya selalunya terdiri daripada invertebrata, udang, moluska dan anak-anak ikan. Jadi pada siapa-siapa yang nak bela ikan kepar ni, saya nasihatkan elakkan untuk letakkan ia bersama ikan lain yang hampir sama saiz dengan dia, dan elakkan juga untuk letakkan dia dekat dalam akuarium yang bersaiz kecil. Ni faham-faham lah disebabkan oleh sifat pemangsa dia.